Assalamualaikum, welcome back to the YouTube channel Coki Gamsa. Hari ni aku akan bermain game Manhunt. Manhunt ni seperti mana dia punya gameplay. Gameplay dia memang sangat seronok sebenarnya. Korang kena tengok sampai habis. Gameplay dia sebenarnya macam kita main police entry itulah. Orang kena menjadi, orang kata polis yang kena bawa penjenayah yang mencuri di sesuatu rumah dan sesuatu tempat di penjara, dan kita pun terus cari sampailah semua orang kata polis, orang kata penjenayah tersebut masuk. Dan pencuri pula perlu buat apa? Takkanlah duduk senang lenang macam tu je kan? Tak. Dia perlu mencuri apa je ada di depan matanya sampailah duit memang cukup banyak. So sebelum mulakan video ni, korang bila aku komen, mari kita mula game ini sekarang guys. Let's go gang. Okay, aku mencuri. Okay, aku jadi pencuri. Steal as much as you can do. Uish, tak boleh. Depa kena atas ke? Kat sini ada diamond tu. Kat sini ada diamond tu. Macam mana nak curi? Macam mana nak curi? Kena tekan ke? Kena tekan. Macam tu. Baru aku faham. Kita ambil lagi. Kita dah terus 1000. Kita ambil ni dulu. Kita ambil. Ambil je sebanyak-banyak mungkin. Ambil sahaja. Banyak. Siapa tu? Banyak tu. Asal banyak sangat tu? Sekarang ni memang sangat-sangat banyak orang kata pencuri yang dah kena. Yang dah kena tangkap lah maksudnya. Sekejap. Aku tak nampak lagi tau. Macam mana korang nak tahu polis ataupun tak polis? Dia tu. Macam tu dia ada polis. Dan satu lagi. Kalau ada orang yang kena penjara. Ada membenci aku yang kena penjara. Alah, kena kongkek pula. Aduh. Cepat. Dekat bawah rupanya. Sekejap. Hand feel. Mantap. Ambil je semuanya. Ambil je. Jangan segan silu. Kita ambil saja. Kita ambil je banyak-banyak. Ada dua orang tu. Kita kena ambil secepat yang mungkin. Dan aku dah masuk 4000. Dan sekarang ni aku nak turun, nak pergi ke bawah untuk aku tengok dengan orang kata untuk kita tengok dekat penjara tu lah. Disebabkan semua tak berani nak pergi sebenarnya. Aku seorang je yang berani siau. Wadah. Aduh, tolongku. Dia dekat situ siau. Dia dekat situ tu. Dia jaga mana cik boleh lah. Go mantap. Polis tu. Dia gerak. Go. Mereka takkan mati aku rasa. Mereka reset balik tak silap aku. Go. Aku tak lendu. Cepat tu. Okay, kita kena bertahan lagi 1 minit lagi. Kena tarik. Kena tarik tu. Seorang dah kena down. Sekarang ni tinggal 50 saat lagi siau. So aku baru berjaya kumpulkan 5000. Aku rasa aku perlu kumpul lagi sebab ada masa lagi. Alamak. Ada benda yang lagi penting daripada harta. Alah, member. Ada lagi penting daripada kat sini. Let's go. End of flashback. Ada benda yang lagi penting daripada harta. Alah, member. Game escape. Dan aku berjaya escape. Sepatutnya kita kena keluar dekat exit. Okay, faham. Okay, Ramadan ni. Tak ada tak ada yang ni. Aku tak faham. Twin, Vini, Hamzah, Vini. Okay, mantap.
Itu adalah geng-geng orang kata pencuri ataupun perompak lah. Ada exit rupanya. Sorry doh, aku tak dapat nak selamatkan korang sebabkan masa telah suntuk. Kita menjadi pencuri lagi. Sial. Okey, awal-awal dah ada duit. Awal-awal dah ada duit. Kita ambil je dulu. Kita ambil je sebanyak-banyak yang mungkin. Dekat sini tak boleh curi. Dan kita konket sikit dia pun. Aku dah boleh naik kat atas ni. Boleh naik? Tak ada lompat tu. Tak ada. Okey, sekarang ni ada duit tak dekat sini? Tak ada. Okey, ingat dekat sini tempat exit. Ingat. Sebab bila dekat atas tu tulis exit, kita kena pergi. Kita kena pergi ke tempat exit lah bila dicakap escape. Wow! Boleh. Dekat sini pun boleh. Tak perasan. 70. Terdapat 70 lah maksudnya. Okay, kita ambil satu. Okay, mantap. Go. Wow! Lari. Sekali korang lompat kan, korang tak boleh lompat berkali-kali, tahu tak? Tutup. Go. Wih, buka. Sekarang ni aku nak kena turun tau. Aku nak kena turun juga. Sekejap, kita ambil dulu duit semua. Dekat sini ada duit. Mantap. Wish, terkejut aku. Siau. Sebelum tu aku nak ambil dulu yang ni. Okey, lagi 30 minit yang terawal. Police entry, one terjaga. Sambung. Police entry, one terjaga. Police entry, pencuri jaga. Gerak-geri kau menduga. Masa tentang escape, tolong aku. Tolong Encik Poli, saya mau keluar. Aku orang yang terawal. Orang kata mati di saat-saat yang terakhir. Kenapa aku cakap di saat-saat terakhir? Kenapa? Why? Disebabkan time escape lah aku duduk dekat dalam ni. Encik Poli, keluarkan saya. Tolonglah. Cepat. Mantap. Go. We're going. Tolong. Okay, mantap. Tidak. Encik Polis, tolong Encik Polis. Okay, so maksudnya round yang pertama aku kalah. Okay guys, so sampai di sini saja video kita pada kali ini. Skor dan suka video aku pada kali ini. Korang boleh like, komen dan kita jumpa pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Sebab apa pendek tau? Sebab ada orang kat luar, so aku kena pergi. Aku kena sembang-sembang sekejap. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. See you later.